Alhamdulillah, hari ini kita berada di dalam satu bulan yang sering dinantikan oleh ramai, bahkan ulama-ulama sufi satu ketika dahulu dia nak hidup hanya kerana adanya bulan ini yang dinamakan bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan ini kita boleh lihat adanya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya lebih besar berbanding bulan-bulan yang lain. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menzahirkan kasih sayangnya, menzahirkan rahmatnya berbanding bulan-bulan lain. Yang pertama, Allah nak kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan Allah menurunkan satu kitab yang dinamakan Al-Quran. Dan Al-Quran ini diturunkan pada malam yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malam yang penuh berkah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarak, pada malam yang penuh keberkatan. Sebab pada malam itu Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok siapakah dalam kalangan hamba-hambaku yang bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala.